Ambil kot, dah ada kot. Dah ada boy, ada boy. Angkat je. Ada. Oh. Okey, mantap. Ni tak acing lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kabarai guys. Selamat pagi dan selamat kembali ke channel Pancit Abang Misai. Hari ni saya turun mancing lagi. Target hari ni ikan baung. Sebenarnya tadi saya dah mancing 2 kali baling lah, dekat tempat lain lah, bukan kat sini. 2 kali baling, tiba-tiba ada terasa contraction. Sakit perut nak terberak. Aduh, terpaksa keluar cari tandas awam lah. Kata orang tu sempatlah biru muka sekejap. Menahan sakit perut nak terberak kan. Okey, ni dah sudah. Kita cari pot lain. Kita nak try lah cari ikan kalau ada hari ni kan. Okey, macam mana cerita hari ni? Saksikan video ni, tonton video ni sampai habis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba kan kat sini. Kalau ada, insyaAllah. Baik. Kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampaknya yang mencuit-cuit ni yang kecil-kecil ya. Kita tunggu. Ini besar ni. Apa ni? Kuatnya dia melawan. Tak besar mana pun ni rasanya. Kuatnya dia lawan. Tak besar pun. Alhamdulillah.
Okay geng, tak tahulah terekod atau tak. Besar tak besar, setengah kilo lah. Tapi tarikan dia kuat. Alhamdulillah. Lama tunggu baru dia makan. Alhamdulillah. Syok juga tarik dia tadi. Kuat. Yang ni kuat. Alhamdulillah, ada hasil. Lama tunggu kali ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiz boleh tahan. Ni setengah kilo lah. Ikan kat sini saiz setengah kilo lah kebiasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita buang dulu patilnya. Alhamdulillah geng. Bismillah. Ui. Besar. Ha. Memegang kejar. Ha. Memegang kejar. Ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, memegang kejar. Hari tu saya berebut dengan memegang kes macam tu lah. Tapi dia dapat tangkap. Yang ni saya dah jerit dulu kuat-kuat. Alhamdulillah geng, ikan kedua. Terbang saya punya, mana entah tadi, saya punya loceng ni ha. Alhamdulillah. Pantam memegang nampak. Kejar. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ikan kedua. Alhamdulillah geng, ikan kedua saya hari ni. Saiz lebih kurang macam tadi, tapi macam kecil sikit lah. Okay, Macam kecil sikit. Mungkin lebih kurang sama je, saiz setengah kilo. Sama lebih kurang sini saiz dia, saiz setengah kilo. Sama je ni. Sama lebih kurang. Bismillah. Nampak geng. Alhamdulillah. Payah nak patahkan.
Alhamdulillah geng, alhamdulillah, syukur. Ni saiz setengah kilo juga. Saiz setengah kilo tu tidaklah tepat setengah kilo, tapi ni adalah saiz-saiz yang biasa saya dapat, yang biasa saya timbang. Jadi daripada situ anggaran saya lah anggaran saya dalam bila kata saiz setengah kilo tu dia sekitar 400 gram, 600 gram. Itulah saiz setengah kilo lah. Macam tu tak adalah tepat. Tapi ni mungkin 2 ekor ni saya ingat dah memang sekilo lah. InsyaAllah ada kot sekilo. Alhamdulillah, jom kita sambung mengumpan. Ok geng, nampaknya bila cuaca mula panas baru dia makan geng. Alhamdulillah. Okey geng, alhamdulillah saya akhirnya tak gumpau, dapat 2 ekor ikan baung. Hari ni agak slow sikit, tapi kalau kita nak tunggu, nak explore lagi boleh sebenarnya. Tapi sebab boy pun ada ajak pergi tempat dia. Boy tengah mancing dekat UKM. Okey, saya ingat kan sekarang ni baru pukul 11 lebih sikit lah, lebih kurang. Saya ingat cukup lah mancing baung hari ni. Saya nak pergi join dia orang. Saya nak join dia orang dekat UKM tu, tengok kumpau ke tak kumpau dia orang kat sana. Jadi sebab saya tak kumpau, saya nak tayang ikan saya kat dia orang nanti. Tengok macam mana, kejap lagi saya kemas-kemas. Masa panjang lagi sebenarnya, ada mungkin 2-3 jam lagi boleh mancing. Tapi saya ingat kita pun dah lama tak jumpa dia orang ni, daripada tahun lepas. Bayangkan lah, setahun tak jumpa kan. Dah lama dah tak jumpa dia orang. So saya nak jumpa dia orang dekat UKM. Saya kemas-kemas, nanti kita jalan lah. Kalau sempat saya singgah beli air kan, saya singgah beli air untuk kawan-kawan. Saya tak tahu dia orang berapa ramai, saya beli je lah nanti. Ok, jom kita karau yang ada ni, kita kemas-kemas, kita gerak. Ok, alhamdulillah, cukuplah mancing kita kat sini. Kita try join kawan-kawan kita pula sana. Ok geng, jom tengok hasil kita. Alhamdulillah, alhamdulillah ada hasil. Tak kumpau geng, nampak. Wish geram.
Apa ramai-ramai kumpau ni? Wih, ini Assalamualaikum. Ni apa ramai-ramai kumpau ni? Yang bawa dulu. Ha? Kumpau tak apa kan? Ada air. Ada air. Kumpau tak apa, yang penting ada air. Ada. Ha? Tak sampai 10 minit dah. Habis bancu air dulu. Geng, Geng. lama tak jumpa geng. Lama tak jumpa geng. Geng. Ada air. Hari ni tak ada ikan dah geng. Tak ada, mana boleh tak ada. Ada geng, tapi dah locok. Tak naik. Ada, belum naik. Malam tadi wan besar. Ha? Wan 5 kilo dia seorang. Berapa? Dia 5 kilo ada wan. 5 kilo. Oh, pasir. Janji ada air. Bancu air dulu, tu yang lambat. Air wan. Ambil ni. Ambil buat ni, buat tu. Tak sana boy. Minum, yang mana ada? Takkanlah kumpau. Tak ada. Orang bawah tu seekor keli je. Ya. Kata air teruk sangat tak lah teruk. Mesti mesti tak pandai mancing ni. Mata-mata mancing pada Ada barang. Ada barang tak kumpau. Kakak tak ada tadi. Memang tak ada. Lepas-lepas tu baru ada. Lepas telefon lah. Tak, lepas dah panas. Ya, lepas saya telefon. Lepas tadi telefon dah. Tapi hong lah. Tapi lambat baru ada. Johan dengan takong kat sana. Lama tunggu kan baru dah makan. Makan juga. Lepas tu kali kedua Ada juga tu. ni kena kuat kan. Tarik ikan tu dah melambung luar air tau. Dah berkocap macam tu. Macam sekap lah. Macam cakap tu. Lepas tu. Merang kejar. Wah. Saya turun cepat-cepat menjerit. Oh. Alah. Sebab dah ada pengalaman yang itu kena kan dalam video yang yang dia dah terekam tu, dapat dekat tangan tu. Dia lepas balik, nasib baik dapat ikannya. Dia kejar. 2-3 ekor kejar sampai ke tengah. Saya jerit baru dia berhenti. Oh, dia kejar ikan yang dia dapat. Kejar ikan yang kita dapat. Yalah, sebenarnya dia tak ada. Pukul berapa tadi sampai? Sampai ke 7 lebih kan. Uish, 8 lebih. 8 lebih. Semalam tu pukul 9 lebih baru keluar rumah. Lambat. Tadi cepat sikit lah. Cepat setengah jam. Malam 3 ekor. Semalam 3 ekor. Semalam kalau nak cerita yang semalam punya tu apa, memang Habis dah makan pasal tak stay ya? cukup lah nak update kawan-kawan je. Dengar kawan kumpau lagi kan. Saja je. Semangat sikit lah. Saja lah datang nak tunjuk ikan. Lagi teruk lah pada hang kan. Lagi teruk pada hang. Dia tak dapat. Dia tak dapat lagi lah. Dia tak boleh lagi. Okey geng, kita dah sampai spot yang Terakhir. yang kita akan apa ni? Bukan kita lah. Yang saya tak akan mancing baung. Dengan Wan dan juga Datuk Boy. Datuk Boy Ya, masih kita orang bawa Masih tengah buka air. tengah buka air. Tadi Baju air. singgah mamak tadi. Singgah mamak beli air sekejap untuk kawan-kawan. Panas ni kat sini. Jomlah kita kat sini saya nak pakai cacing je. Kita lancar. Ambil kot, dah ada kot. Dah ada boy.
Angkat je. Ada. Oh. Ini bermisai. Confirm lah bermisai. Tak. Kena. Strike. Kayu kan. Dia nak masuk video. Kayu. Tak, ikan. Tone drum bulat. Dia sangkut dengan apa? Oh, tengok tu. Okey, pas. Pasir nak brother. Oh, patin dia shoot. Akhirnya dapat. Alhamdulillah. Ini dia pula. Aduh. Geng, patin geng. Akhirnya geng. Duduk sembang-sembang. Sembang kari, mengecam orang, mengumpat kawan-kawan. Darah saya tak dapat. Woi. Ikan kat sini lah. Macam buka. Tak. Alamak, sangkut situ pula. Jangan ni. Sok, kena turun kot sana. Abang Napi, bukan? Ya. Bro, buat tak kumpau ah. Abang, gambar je, Bang. Turun ni. Abang nak lucut ni. Turun. Abang Napi Bukan. datang ong lah. Tengok, bau dapat. Baru kita nak datang. Assalamualaikum. Siapa dapat? Tanya siapa dapat? Ni lah orang dia ni. Dapat ni. Ni nampak. Kita nak datang. Wah, tengok pokok dia, Wan. Tengok pokok dia. Jangan macam tu. Nanti lepas. Okey. Sekejap Aku bagi ke darat tu. Tu. Langkah kiri. Ambil. Tengok. Habis member nak datang nak rokok. Tadi dia kata kita tak dapat ikan tu. Kita dapat. Bukti dulu. Lepas pun tak apa. Okey dah. Wah, okey dah Wan. Ekor dia. Insang. Tak nak saya turun ke? Oh. Alah, lambat sikit. Boleh? Sambut. Woi. Tengok ni orang tua ni baru muncul. Oh, okeylah. Okey. Okey, mantap. Wah. Ni taci lah. Satu kata. Assalamualaikum. Saya tak kumpau. Boy tak kumpau. Saya tak kumpau. Bro. Alah, dia tahu kita nak datang. Dia Marilah. Berapa lama? Baru nak. Boleh. Tak ada bang, daripada pagi bang. Abang tengok sampah dia nak. Dia tak tidur ni, mata merah ni. Tak cukup tidur bang. Okey bang. Siap bang Tak apa bang. Sinilah salam lah. Okey bang, kau kotor bang. Okey ah. Ni adik dia. Ada bang. Pegang. Dia jump. Hanya ikan. Kan nak mancing. Tak maulah. Lesen 2026. Saya dah 3 ekor lah 2026. Banyak om. Banyak om. Okey tak okey? Oh, sana tu tanya. Okey tak okey tu? Sana. Tajuk sana tu jangan video. Sana tu. Gimana tu? Oi. Okey tak okey? Habis. Ni okey tak? Datang tengok orang kumpul. Mestilah bukan sini. Bukan? Oh. Biasalah sana atas tu. Oh, dia ambil lah. Satu video tak ambil, sayang tak ambil. Video tu masuk ya. Ya, semalam kita ambil video kan. Lupa pula sini ada video. Cik, suka. Dapat lesen dah. Ini baru dapat ni? Baru dapat. Dia tahu saya nak datang, dia bagi. Takut je dengan abang. Takut dengar Takut je. Ikan tu takut dia dengar abang nak datang. Uyuh. Geram. Nampak? Dah naik dah ikan. Wan terbaik. Abang berapa kilo malam Wan? 5 kilo dia. Mana besar? Dia besar ke Wan besar? Weh, besar Wan. Wan dekat bunyi. Dan tu? Mana? Tak besar? Dan? Yang dengan Lebih kurang lah. Saya punya saiz tu lah. Dekat Tapi mana? Wan besar lagi. Wan Sini. tebal. Sini. Saya besar. Sama besar. Tapi badan dia tebal. Besar mana tengok? Besar. mana sini? Tu buah. Tempat yang sama lah. Tapi Wan punya badan dia tak macam kita dapat biasa. Dapat ke tak tu ikannya tu? Alah, mana ikannya?
Cut. Tak, yang baju hijau tu macam mana boleh lepas tu? Pujuk dengan saya. Ha? Baju hijau tu. Saya macam Sally Sam. Paling lama tak jumpa. Oi. Suara ke? Ha? Macam mana boleh terlepas ni? Ya Allah, jadi macam pergi Melayu balik Hindu orang ni. Kejap. Satu. Ambil gambar satu. Ambil satu. Wan. Wan, sini Wan, sini Wan. Kombinasi aku sini. Dia Sekeping. 2026 ya. 2026. Jumpa kawan-kawan. Satu, dua. Okey geng, cukuplah video kita hari ni. Saya tak dapat ikan kat sini. Datang pun borak je. Borak lalu apa? Jumpa kawan yang dah lama tak jumpa. Ni lagi Abang Api ni, lama gila tak jumpa. Ni kawan-kawan kita ni Wan, Akong dengan Datuk Boy. Dalam borak pun saya naik tekor kan. Sama kita. Sama. Okey. Tangan akan datang. Jumpa lagi dalam next content. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.